Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, peace be upon you and greetings. Kembali bersama saya, Syafiq Ashraf. Terima kasih kerana mengikuti saya di YouTube ini. Seperti biasa, silalah tekan butang like, share, subscribe serta butang notifikasi untuk mendapat pemberitahuan setiap kali saya memuat video yang terbaru. Ya Allah, penatnya. Baiklah, ini adalah vlog terakhir. Episod vlog terakhir saya di bumi Mexico ini. Ciudad de Mexico bersempena dengan Piala Dunia FIFA 2026. Ya Allah, tak sangka saya akan mengungkapkan frasa tersebut. Tapi baru sahaja 5-6 jam ataupun 4-5 jam selepas tamat perlawanan daripada episod yang sebelum ini, kami dah kena bersiap-siap untuk ke lapangan terbang. Ni pun dah nak pukul 2 pagi waktu tempatan ataupun 4 petang waktu Malaysia. Jadi nak kena ke lapangan terbang terus sebab pukul 6 pagi penerbangan pulang ke Malaysia, transit di Narita. Tapi kalau penerbangan ke Mexico memang tak ada ruang masa. Balik ni adalah dalam 3-4 jam untuk berehat seketika di Narita lah. Jadi barang pun dah siap dikemas. Bagasinya, dalamnya ada apa? Bermacam-macam lah. Memorabilia dari kejohanan dan juga dari bandara Mexico ini. Ya Allah, tak tahu lah macam mana penat ni dalam kapal terbang kan. Tapi apa-apa pun, baiklah kita mulakan perjalanan pulang ke Malaysia. Maaflah kalau tersasul banyak sangat, saya memang kepenatan ni. Kita mulakan perjalanan dengan bismillah. Ayuh. We are continuing with group number 3, boarding at this moment by the conveyor train. So welcome aboard.
Baiklah, saya kini berada di lapangan terbang antarabangsa Narita, Jepun, Tokyo, Jepun, untuk transit selama lebih kurang 5 jam selepas menghabiskan perjalanan selama 14 jam dari Bandaraya Mexico ke Tokyo ini. Ya Allah, itulah perjalanan ataupun penerbangan paling panjang yang pernah saya naiki setakat ini. Memang lebih jauh daripada waktu pergi Auckland tempoh hari. Ya Allah, penat je. Tapi saya rasa separuh daripada perjalanan saya tidur saja. Dan memang itulah rehat yang diperlukan. Jadi kita lepak-lepak dululah. Cuba untuk menyegarkan diri sebelum menaiki penerbangan seterusnya pulang ke Kuala Lumpur.
your safety, please put handrails before exiting. Welcome to Malaysia. Baiklah, itu sahaja perjalanan saya pulang ke Kuala Lumpur. Kalau anda tengok sebutan terakhir tu, saya sebenarnya naik Grab menuju ke Tune Hotel, Aeropolis, berhampiran dengan kawasan LCCT yang lama. Tidur kejap sebelum pulang ke Segamat hari berikutnya lah, petang. Begitu sajalah perjalanannya. Tak ada apa sangat yang nak dirungkaikan lebih lanjut. Cuma perjalanannya memang amat lama. Saya tak tahu kenapa dari Narita ke Mexico tempoh hari 12 jam lebih, tapi nak ke arah bertentangan dari Mexico ke Narita 14 jam. Saya pun tak tahu laluan apa yang diambil sampai terlajak 2 jam. Sakit badan. Tapi tak apa. Jadi begitulah keseluruhan perjalanan saya dari Kuala Lumpur ke Mexico City bersempena dengan Piala Dunia FIFA 2026. Satu pengembaraan yang memang tidak pernah terlintas dalam fikiran saya. Seumur hidup memang tak pernah membayangkan yang saya akan menonton perlawanan Piala Dunia secara percuma, lebih-lebih lagi. Jadi untuk itu, terima kasih kepada Coca-Cola Malaysia, dan yang paling penting, terima kasih yang tidak akan mencukupi kepada Reza. Thank you so much for entrusting me as your +1 for this trip. Sebab macam saya katakan tempoh hari, pemenang hadiah utama ada 5 orang dan setiap pemenang ada sepasang tiket. Jadi untuk Reza menjadikan saya sebagai temannya satu penghormatan yang amat besar yang saya akan sentiasa kenang. Reza, thank you so much. It will never be enough, but thank you. Muchísimas gracias. Terima kasih. Satu pengembaraan yang luar biasa. Terima kasih atas kesudian anda untuk menyertai saya dalam kembara yang di luar daripada forte pengembaraan saya yang lazim anda lihat di saluran YouTube ini. Itulah orang kata kalau dah rezeki kan, yang paling penting kita menumpang rezeki kawan. Jadi pilihlah kawan dengan baik. Untung-untung rezeki kawan tu tempiasnya kita pun kena dan kita pun dapat menikmati rezeki tu sama-sama kan. Tu antara pengajarannya jugalah. Mexico City terutama adalah satu bandar yang unik. Tak banyak yang boleh saya katakan sebab ialah perjalanannya pun amat singkat, hanya 3 malam. Itu pun malam terakhir tidaklah bermalam sangat sebab tergesa-gesa nak kembali ke lapangan terbang. Jadi tak mengapalah. Walaupun hanya 2 hari yang penuh untuk berada di Mexico City, bagi saya itu dah lebih daripada mencukupi sebab saya berada di Estadio Azteca, mengalami budaya Mexico itu sendiri. Memang walaupun dengan keterbatasan dari segi kekangan bahasa, tapi itu tidak menjadi penghalang untuk mereka menonjolkan semangat dan juga keramahan, hospitality mereka yang amat dihargai bukan saja oleh pasukan yang bertanding di Mexico, sama ada di Mexico City ataupun di Monterrey ataupun di Guadalajara, tetapi mereka yang datang dari seluruh pelosok dunia untuk menyaksikannya, termasuklah saya yang tak semena-mena datang. Satu pengalaman yang akan saya sentiasa ingat sebab ia berlaku secara tiba-tiba, kurang daripada sebulan sebelum baru dimaklumkan, dan juga kerana jaraknya
dan altitude-nya dan juga attitude-nya, aura di Bandar Mexico dan juga di Estadio Azteca. Baiklah, tak ada apa lagi yang saya nak ungkapkan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa melihat pengalaman Piala Dunia FIFA 2026 daripada perspektif saya. Jangan segan-segan untuk datang lagi ke saluran YouTube ni. InsyaAllah lagi beberapa bulan yang akan datang ada lagi kembara untuk saya kongsikan dengan anda. Tidak bersendirian juga. Ke mana? Tunggu sajalah. Terima kasih. Like, share, subscribe. Salam mesra daripada Mexico. Daripada saya, Syafiq Ashraf. Jumpa lagi.